Sekiranya nak compare kereta Mercedes-Benz dengan BMW, dua-dua kereta baru lepas 5 tahun, baru lepas 100,000 km, mana yang lagi sakit kepala? Sebenarnya dua-dua brand ni share masalah yang agak sama. Masalah coolant bocor, minyak hitam sana bocor, lampu on dekat meter sana, bunyi suspension ke. Yang last kali yang biasa hantar workshop adalah masalah nak service maintenance je. Sebenarnya BMW engine ni dia lagi power compare dengan Mercedes-Benz. Kita compare yang 2000cc segment dengan 2000cc segment, dan compare yang AMG level dengan yang 2000cc BMW. 2000cc normal BMW puratanya sebenarnya masalah leaking air ataupun minyak hitam sana lebih compare dengan kereta Mercedes-Benz. Kereta BMW kan dia masuk workshop setahun sebenarnya lebih compare dengan kereta Mercedes-Benz. Tapi yang baiknya sebenarnya BMW ni dia lagi senang baiki compare dengan kereta Mercedes-Benz. Kalau ada masalah immobilizer dekat kereta Mercedes-Benz, kalau compare tahun kereta yang sama, pergi diagnose ataupun nak buat immobilizer dia lagi susah compare dengan kereta BMW. Jadi sebenarnya kalau nak pilih kereta Mercedes-Benz ataupun BMW memang keadaan dilema. Tapi sebenarnya semua bergantung dengan apa yang owner tu nak ataupun apa yang owner tu suka. Lepas tu memang kena test dulu kereta ni. Ada owner yang dia suka kereta jenis yang kurang masuk workshop pun ada. Suka dari segi power, kelajuan, handling pun ada. Lepas tu contohnya kalau peminat Benz kan, dia forever memang peminat Benz. Kalau peminat BMW, memang forever dia akan jadi peminat BMW.